Kamu tidak akan bertemu jalan keluar selagi mana kamu menyalahkan orang lain. Ini Ustaz belajar daripada hidup lah tuan-puan. Kamu takkan bertemu jalan keluar selama mana kamu menyalahkan orang lain. Full stop. Takkan jumpa jalan keluar. Percayalah cakap Ustazah. Pergi jumpa kaunselor, menyalahkan orang, tak jumpa jalan keluar. Pergi jumpa ustaz, menyalahkan orang, tak jumpa jalan keluar. Pergi jumpa mak ayah, menyalahkan orang, tak jumpa jalan keluar. Kenapa? Sebab kita bertanggungjawabkan pada orang lain. Orang lain tu belum tentu ada kesediaan untuk berubah. Jalan keluar kita kat mana? Ambil bahagian kita. Saya juga ada salah. Kat situ kita akan jumpa jalan keluar. Boleh jadi apa jalan keluar dia? Minta maaf. Memaafkan. Banyaklah kita akan nampak jalan keluar. Bila apa? Bila kita kata, ya, saya pun salah. Selagi mana kita menyalahkan orang lain, tak jumpa jalan keluar. Dan inilah benda yang selalu saya sebut pada pasangan-pasangan suami isteri.